Saya Sarawanan sini ya. Saya telefon daripada luar negara. Saya nak tumpang tanya Encik sikit. Hari ini kamu dalam sekolah, kawasan sekolah ada sembelih lembu tak? Ada. Kenapa? Ada sembelih lembu. Ini mengikut peraturan Kementerian Pendidikan ke? Saya tak boleh nak cakap apa-apa. Sebab saya kat sini kelari je. So you nak cakap, you cakap dengan guru besar boleh? Boleh sambung ke guru besar tak? Saya nak bercakap dengan guru besar. Tunggu sekejap ya. Ya. Halo, salam sejahtera. Ya, selamat sejahtera. Saya bercakap, saya Sarawanan. Saya bercakap daripada luar negara. Okey. Saya mendapat maklumat daripada kaum India di kawasan kamu, murid-murid yang belajar di sekolah sana. Okey, hari ni Cik ada sembelih lembu di sekolah ke? Ya, saya. Adakah ini peraturan Kementerian Pendidikan untuk sembelih lembu di sekolah? Okey, sekarang ni kita buat program itu adalah berkaitan dengan guru dengan agama Islam. Ya. Jadi di sekarang ni semua sekolah-sekolah yang lain pun banyak juga buat program di sekolah. Tak, saya tanya, ada tak kamu mengikut peraturan Kementerian Pendidikan? Sebab di sana kamu kena ikut sentimen. Kalau di sana ada kaum India pun. Okey, betul. Tapi di Berkeliling tidak ada menyebut bahawasanya tidak boleh dilakukan di sekolah. Boleh tak potong babi di kawasan sekolah? Okey, sekarang ni sekolah. Okey, Cik. Ya. Sekarang macam inilah. Ya. Kita berbincang dalam telefon ni, saya rasa tidak begitu sesuai. Ya. Itu yang saya cakap. Kalau boleh kita bincang berdepan, boleh kita tengok siapa Encik dan siapa saya, kan? Bukan siapa. Ini saya bukan. bagi saya Tak dengar sini. Sebagai seorang guru besar, kamu ni seorang insan yang patut menjadi satu contoh kepada anak murid. Okey. Menyembelih walaupun ayam ataupun lembu di hadapan murid-murid, ada tak ini tabiat yang baik? Okey. Kenapa di Malaysia ada slaughterhouse khas untuk menyembelih lembu, kambing dan ayam? Kenapa dihaskan sebegitu? Kenapa dalam kawasan sekolah ada tak ini berpatutan dengan agama Islam? Ada tak Nabi Muhammad berkata kamu boleh menyembelih di kawasan sekolah? Okey. Begini, dalam Islam, penyembelihan hari raya kurban ini memang sepatutnya diwar-warkan kepada orang Islam, terutamanya murid-murid. Sebab kita pun dalam murid-murid di mana? Halo, sekejap. Kamu kata murid-murid. Di manakah ditulis murid-murid? Okey, macam ni. Memang kita digalakkan memberitahu kepada murid-murid, kepada anak-anak kita khususnya, bahawasanya kurban ini adalah satu yang disuruh oleh agama Islam. Bukan kita membuat penyembelihan ini atas dasar nak menghina agama lain. Tidak. Saya tidak sampai niat begitu. Bukan niat begitu. Tapi kamu perlu tahu yang di sana juga budak-budak India belajar di sekolah tu. Kamu kena tahu sentimen kaum orang lain. Betul tak? Okey, Cik Sarawanan, macam ni. Saya sebenarnya minta maaf lah kalau mungkin cakap saya ni mungkin tidak bertepatan dengan apa yang Cik Sarawanan cadangkan, kan? Ya. Saya sebenarnya sebelum saya menjalankan setiap aktiviti sekolah, saya dah berbincang dengan semua guru-guru saya. Guru-guru saya ada yang Cina, ada yang India, ada juga yang bukan Islam lah. Tak. Jadi kita bersetuju. Ya, tak. Guru-guru kamu telah dia telah terikat dengan kementerian sebab dia bekerja di bawah kerajaan. Okey. Tapi kamu kena faham di sana ada kaum India. Okey, boleh tak kaum Cina di sekolah itu? Saya nak tanya guru besar satu soalan saja. Boleh tak kaum Cina pada masa hari raya Cina menyembelih babi di sekolah tu? Boleh tak dibenarkan? Okey. Tidak dibenarkan. Kenapa? Memang kita sudah ada piling di sekolah kebangsaan. Ya.
aktiviti agama lain tidak dibenarkan. Kenapa hanya untuk agama Sekolah Islam? kebangsaan. Iya, sebab agama Islam adalah agama rasmi dan memang ada perkeliling tentang agama Islam. Kita boleh melakukan aktiviti agama di sekolah. Saya Memang ada. listen. Saya akan Okey. berulang saya punya kenyataan yang Okey. ini tidak disetujui oleh kementerian. Okey? Okey. Ini adalah dasar Okey. sekolah. Ini bukan dasar Kementerian Pendidikan. Kalau ini Kementerian Pendidikan, kalau betul-betul guru besar berani, boleh kamu Okey. bagi satu black and white paper yang dibenarkan oleh Kementerian Pendidikan. Memang tidak ada hitam putih mengatakan, ada perkeliling mengatakan boleh melakukan penyembelihan. Boleh tak boleh? Saya Tetapi mau ini hitam adalah- putih. Saya tak mau verbal conversation. Saya nak hitam putih. Kalau betul-betul guru besar boleh buat. Proses untuk penyembelihan memang tak ada. Memang tak ada. Memang tak ada. Kalau tak ada, kenapa guru besar buat? Okey, ini atas dasar sekarang ni kita nak anak-anak kita yang Islam terutamanya tahu bahawasanya ini adalah ajaran yang disuruh untuk mereka tahu. Dan kita sebenarnya, dengar dulu Encik Ganesh, nanti apa? Siapa nama tadi? Sarawanan, ya. Encik Sarawanan. Saya sebenarnya, Encik Sarawanan, kita pun dah beritahu dengan guru-guru India terutamanya, murid-murid yang beragama Hindu, yang bukan beragama Islam. Memang kita asingkan dan kita tidak benarkan mereka melihat. Kan? Bukan saya sekarang ni Cik Ganesh, benda ni sebenarnya tidak akan menjadi satu masalah yang besar. Itu saja. Sebab Bagi kita kamu bukan faham. tak bagi kamu ini bukan masalah besar, tapi soalan saya banyak kamu yang tak jawab. Kalau boleh tak orang Cina menyembelih babi? Boleh tak? Itu memang tak boleh, tu ada perkeliling kata tak boleh, tapi saya Kenapa saya perkeliling cuba kata cari. tak boleh? Untuk Islam boleh. Ini kan double standard. Ini atas dasar kementerian sekolah kebangsaan kita. Yelah, itulah saya tanya, mana ada dasar Nah, kementerian itu? Boleh tak kamu tunjukkan dasar kementerian yang mengatakan Okey, itu boleh? nanti saya cuba cari dulu. Saya cuba cari dulu. Saya akan bagi email address saya. Kamu boleh tulis email address saya, nak guru besar bagi penyokongan daripada Kementerian Pendidikan. Saya nak tahu apakah kementerian dasar Kementerian Pendidikan. Boleh tak? Okey, nanti saya cuba cari dulu. Tak, Okay, you tak. bagi Email address. email. Kamu ambil email address saya. Email address saya Sarawanan, SARA. Sekejap. Okey, Cik Sarawana, saya cuba cari dulu. Kalau nanti saya send. Saya akan menunggu. Kalau guru besar tak bagi jawapan yang betul, so saya akan bawa ini ke news. Okey? Okey, tak ada masalah. Alright, terima kasih ya. Okay, saya cuba cari dia. Okey.